Selamat Hari Official. It is World Warrior Hospital. Oh, ya Tuhan. Hari itu istri terau. Ya Tuhan. Oh, ia adalah... Kemalangan, ayo cepat. Apa? Siapa yang kau bawa? Oh, tidak. Abang saya, ada apa? Semuanya teruk ke? Oh, Tuhan. Saya hampir... Suka benar sepanjang hidup saya. Faham? Ha, Nance, ini gurauan khas untuk awak. Banyak manisan. Saya hanya... Ayo, kawan-kawan. Oh, abang, terima kasih. Ini betul-betul hebat. Abang terbaik di dunia. Hebat. Ayah. Nyam nyam. Oh, nyam 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 nyam. Harti, handari kerjen. Perdi yang kata restoran yo? Jarjoy? Mike Lariting or Ribiro? Oh, tidak. Dia ambil gula-gula kegemaran saya. Dia akan ambil kerepek saya juga. Walaupun begitu, saya ada idea. Doc tak akan mampu buat. Tapi saya sebagai jururawat, saya ada di dalam poket saya. Hei, gadis cantik. Saya rakan sekerja awak. Tak ingat ke? Kita belajar bersama. Saya datang untuk gantikan awak. Berehatlah dengan baik. Ya, baliklah. Gula-gula cheddar ridanakan. Beri set. Okay, but stukodat pina gula-gula. Mari, Bina. Hey, Kak, saya bawa kejutan untuk awak. Ia satu kotak penuh gula-gula. Nak tak? Dan sedikit kerepek juga. Oh, saya tahu awak akan sukakannya. Sedap. Berapa lazanya? Hey, round Semua freakery. kejahatan. Are yang kau wait? Oh, tower staring. Tower bercolor tower kucing keluar dari Tidak. Kemana saya boleh pergi? Oh, girl! Ini kotaknya! Jangan makan ia! Berat perutnya kepala saya sakit. Berhenti. Serahkan gula-gula itu. Oh, boleh saya lakukan semuanya sedikit? Oh, ahem. Oh, apa yang sedang berlaku? Oh, Doktor, tak nampakkah kepala saya sakit? Tolong bantu saya. Kuda. Wendam berorjiroi senonsel. Kodak Dr. Phil. Tidak Jadi apa-apa. I'm sure like Jorgulary in Frere. Oh, Jarvi kadi flajes never sure I mention like you. Tunggu, apa? Ini bukan pil, itu Skittles. Apa? Apa yang Anda dapatkan di sana? Ada kuda. Begitu juga di sini. Oh, Kinta Harvard Brinwell. Dear Worry Jubur, one pill. Oh, yung okay? Kau tak paham ke? Kau tak boleh bawa masuk. Bolehkah saya pergi dahulu? Oh, Sir Mabaisi, at di sini? Hello? Hair masuk. Tada gula-gula? Apa? Dan apa itu? Sebungkus Skittles. Tunggu. Lelaki di kerusi roda. Adakah anda terdiri daripada gula-gula atau sesuatu? Apa? Garkur Hospital Herjur. Oh, ya, tunggu sebentar. Sebentar. Oh, harga mana kau beri saya kerepek itu. Jangan sembunyikannya. Oh, hello, sayang. Selamat tinggal. Semoga hari anda hebat. Oh, apa yang sedang berlaku? Adakah anda hidup? Oh, anda rasa tidak sehat. Kembali ke Watt. Doktor pastikan untuk memberitahu doktor untuk meletakkan seperti bengkok pada basikal ataupun sesuatu. Apa? Hai, boleh saya bantu anda? Hello? Ada gaikan oke. Ada dalkar sultan. Aduh, saya diberitahu yang anda akan datang. Oh, terima kasih untuk ini. Betapa comelnya. Oh, terima kasih. Ia menyenangkan. Hai, jelitawan. Saya datang untuk memilih istri saya. Saya paling suka awak. Ini Rocketman. Apa pendapat awak tentang kostum saya? Lihat itu. Dan saya ada sesuatu untuk awak. Bukan wang, tapi gula-gula. boleh saya manja? Oh, terima kasih. Sangat bagus. Ya, saya dah.
Ja, personer order security ang mark dia si. Terrorende for your fire manis. Oh, batot na sa beridia per cutter saya. Isworthy Rickponger that did we say isworthy idea. There's the horse birdie and skittles here with true ranger sepik. Sedap. Irisarfte, Chor Sardine Mate. Bijak. Buen. Oh, Mayor if your boy is the how Jurasso. Version Ferrar. Ayah! Aduhai. Berhenti! Tunggu. Zabar yang kumbar week. Oh, dia naman kuwi sakit. Wiyong salah juga niya. Oh, saya minta maaf. Oh, ya ampun. Cepat. Mari pergi. Oh, saya patah tangan. Ia sakit. Oh, sangat sakit. Frank, kenapa kamu... Masa untuk satu? Menjerit. Oh, dengar semula itu gula-gula. Faham? Masuk ke dalam dan... Ia memang hebat. Baiklah, Skittles. Kawan-kawan cabaran dan saya tidak bernasib baik langsung. Dan saya ada satu lagi. Saya ada banyak lagi. Alex, Anda benar-benar tidak bernasib baik. tidak mendapat kebisan yang menggembirakan? Baik, Saya suka. Radiki, kita boleh menjadi yang pertama makan gula-gula getah kita. Saya akan makan sesuatu yang sedap. Saya suka huba-buba, terutamanya perisa getah gelembung. Apa yang kamu buat? Song! You senjata itu binok dan saya perlu memilih perangkap lain. Ini satu untuk awak. Oh, ayo jangan menyumpah. Lihat gelembung yang akan saya tiup. Hebat. Adakah Anda tahu Anda boleh bermain dengan gelembung? Tapi Anda perlu menjadi seorang ahli sebenar untuk melakukannya. Wah, itu memang hebat. Alex, Anda hebat. Baik, Tak ada lagi sekarang klien saya untuk mengunyah gula-gula getah. Mula-mula saya akan membuang getah-getah ini. Saya tahu setiap satu daripada mereka akan benar-benar membantu saya. Dan sekarang masa untuk makan mereka. Itu sahaja. Wah, dan sekarang lihat betapa besarnya belon ini. Saya tak akan biarkan dia hembuskan belon yang lebih besar daripada saya. Duh, ini saya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya Tuhan. Bukan sahaja ia memecahkan gelembung saya, tetapi dia juga mencuri kening saya. Bagaimana saya akan hidup sekarang? Kamu akan terus hidup seperti biasa. Baiklah, saya cuma sedikit panik. Tak mengapa. Nah, giliran kamu cuba gula-gula getah. Akhirnya, berkerja untuk menyingkirkan getah. Saya sediakan mesin istimewa. OSS kalau ada cara. Oh, tidak. Kamu boleh makan mereka satu demi satu. Adakah kamu bersedia untuk melihat gelembung sakit sebenar? Saya minta maaf. Berhenti! Bam! Terlalu besar. Adakah kita tahu bagaimana rangka itu turun ke bumi? Bingo! Saya ada idea. Kita perlu pecahkan belon itu dengan lastik. Sekarang mari kita tembak. Atau ini akan mencair dan menghabiskan angkasa. Anda betul. Saya perlu lakukan semuanya sendiri. Kerja bagus. William, jika saya tidak perlu berkawan dengan Marge, saya benar-benar gembira melihat kamu semua. Ya Tuhan. Oh, baiklah, saya hanya ada satu roti panas. Saya ada 10 semuanya. Ini tidak berlaku. Ya, memang. Lihat timbunan saya. Roti saya lebih sedap. Mila, kamu makan dulu. Okey. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal. Hore! Saya sangat sudah ada 5. Lihat saja betapa mudahnya biji-biji di dalamnya kelihatan. Betul, ia tidak sangat senang untuk dimakan. Apa benda itu? Tetapi saya hanya menggunakan pinset saya untuk hidangan kecil ini. Ya, dap si imdihinan siapa pemberi mengotorkan tangan kita. Anda lebih baik jika saya lemparkan biji-bijian itu pada satu gelombang dan kemudian mengenainya sekaligus. Ya, betul. Mari kita dengar. Bling! Tepat 100.
Itu sangat hebat. Itu bermaksud saya akan rasa 100 kali lebih baik daripada hari ini. Walaupun saya hanya ada 1 delima, saya masih sangat gembira. Alex, giliran awak. Saya tak tahu. Baiklah. Yang paling macam kita perlu ke yang paling kelas. Memotong delima terlalu mudah. Tetapi merobeknya adalah mengerikan. Alex sekarang kelihatan seperti seorang medik. Untuk menjadi medik, ia tidaklah sedap. Tetapi untuk makan delima, ia sangat hebat. Tumut Alex! Oke, baik, saya saja makan delima yang lazat. Itu saja. Kemudian mungkin saya patut mulakan juga. Jadi anda tak membazir masa. Memang sudah tiba masanya saya tambah foil saya juga. Ingat, saya perlukan pisau. Ini dia. Hanya makan buah delima membosankan. Berjaya membuat jus yang enak daripadanya. Ia lebih menyeronokkan. Lihat bagaimana saya mempunyai mesin memerah. Itu mesin blink. Satu mesin pemerah besar ditambah dengan satu timbunan penuh biji delima. Banyak jus delima yang sedap. Tengok dia. Dia tarik saya untuk minum. Adakah rasanya sedap? Ya, bangun baik. Sekarang punya ada fuse di wajah nice. Okay, bagaimana? Nah, kita boleh menghilangkannya dengan mudah. Saya minta maaf. Ini dia. Aku cuma ada 1 tin Coke sahaja. Oh, aku ada lebih. Lihat betapa banyak Coke yang Mila dan aku ada. Ya, lihat. Aku ada 1 menara penuh tin Coke. Tapi aku akan minum dulu juga. Sekurang-kurangnya aku bernasib baik dalam cara tertentu. Coke sentiasa sedap. Ya! Ha! Juga perlukan kerja ini. Saya Saya akan separuh diri yang hebat untuk minum semua tin Coke saya sekaligus. Saya seperti membukanya. Dan selepas itu saya memerlukan straw khas dengan objek yang baru dibuat. Itu idea yang hebat. Itu pasti akan sangat lazat selepas semua ini. Boom! Saya rasa ada orang merayu untuk keluar. Biar seseorang mengaum. Apa pendapat kamu? Saya ini budak lelaki setelah semua? Kamu tahu. Tidak. Saya lebih suka cawan. Dan saya ada rambut putih. Jadi saya tidak biarkan ia jatuh. Sekurang-kurangnya sekarang saya tidak perlu tunggu untuk gulungan atas. Saya yakin saya boleh minum semua tin itu. Kami percaya awak. Hanya jump roach itu menyerang kita. Saya tak fikir Betul. Berhenti. Ada tin. Sakit bila kena muka dengan tin. Saya minta maaf. Saya tak boleh berhenti. Oh, Mila, apa yang terjadi dengan kamu? Sudahkah kamu lihat perut kamu? Ini atas pedang minyak. Selamatkan diri anda. Aku di sini. Ini adalah kecemasan. Saya tidak tahu. Mila sendawa. Oh, Mila. Oh, Marco.